Safiyah binti Huyai bukan wanita biasa. Beliau dilahirkan dalam keluarga Yahudi bangsawan, anak kepada pemimpin Bani Nadhir. Sejak kecil, Safiyah sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, bulan turun dari langit dan jatuh ke ribanya. Ayahnya marah apabila mendengar mimpi itu kerana dia tahu itu tanda kenabian Muhammad. Ketika perang Khaybar, Safiyah kehilangan ayah dan suaminya. Dia menjadi tawanan perang, seorang wanita yang hatinya luka dan penuh kesedihan. Namun Rasulullah tidak memperlakukannya seperti tawanan. Baginda memberi Safiyah pilihan. Jika engkau mahu, engkau bebas dan kembali kepada kaummu. Jika engkau mahu, engkau boleh memeluk Islam dan menjadi isteriku. Safiyah memilih Islam. Bukan kerana paksaan, tetapi kerana akhlak dan kasih sayang Rasulullah. Rasulullah memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai mahar pernikahan. Walaupun pernah dihina kerana asal usulnya, Safiyah tetap sabar dan berakhlak mulia. Beliau berkata, "Ayahku adalah Harun, pamanku Musa, dan suamiku Muhammad. Pelajaran, tauladan, kemuliaan tidak ditentukan oleh asal usul, tetapi oleh iman dan takwa. Islam datang dengan rahmat, pilihan dan kasih sayang, bukan paksaan. Kesabaran menghadapi hinaan adalah tanda kekuatan hati. Allah mampu mengubah luka menjadi kemuliaan."